mana? Pondok ni ke? Ha? Yelah. Tempat aku jumpa tadi tu kat sini. Dia kata dia tak pergi depan. Dia tak ada orang teman. Tak, masalahnya semua orang tak nampak Kim. Kau seorang je yang nampak. Allah. Okey, dah. Kau macam cakap. Kalau dia nampak, something wrong tu. Tak, memang something wrong. Memang something wrong. Memang pelik tu, saya boleh nampak. Ni yang akak tadi lah tau. Yang orang tadi. Yang kita nampak tu. Dia sepelik tau kalau dia nampak. Dia agak something. Yang mengaji tadi dia lah. Dia kata dia tadi. Dengar Masalahnya kami tak nampak apa weh. Ya Allah. Yang tempat kau tengok tadi. Yang tempat yang kau tengok tadi. Kalau di jin kafe Kosong weh, kosong. Kosong. Tengok kosong. Tak ada siapa. Tak ada siapa Kim. Tak apa, kita gerak dulu. Kita gerak dulu. Kalau di jin kafe aku tak tolong dah, aku lari. Ya, faham. Masalahnya ni jin baik Islam. Dah. Kita senyap. Dia jawab salam aku. Am tak nak bahas pasal benda ni lah kat depan. Serius, tak nak bahas. Tak apa Seseru. Aku dah hati bahas. Weh Kim, kau jangan main-main Kim. Aku pernah tipu kau. Ya tak tipu aku percaya. Tapi kalau dia pilih hakim, masa something wrong lah. Masih something wrong. Tak. Takkanlah. Masalahnya betul lah kita tak nampak apa-apa kan kat meja tu. Dia tengah malam pagi buta macam ni ke? Fikir logik, common sense. Makcik tu dengan anak dia tadi kat pondok Mana ni. ada orang kat sini Dah tadi? nampak tadi. Lepas tu kau tak nampak. Jangan tipu Ya Allah. Dia minta tolong lah tadi. Makcik tadi lah dengan anak dia berdua tadi kat sini yang kita nampak tadi. Ya, yang tu. Dia nak balik. Okey. Nak settle macam ni? Dia balik lah. Kat pondok tu lagi, Am. Tahu nak hantar ke macam mana tu? Atau tak ada idea ni? Nak settlekan ni. Kan dia mengikut balik kita satu kerja pula tu. Ya Allah. Perasan tak masa kita kat sana? Bunyi suara lelaki. Kau cuba tengok balik Kim. Tak ada siapa pun Kim. Tak apa Kim. Kau tengok betul-betul dah. Kau tengok Kim. Tak ada siapa Kim. Kau nampak tak? Ada tak siapa-siapa? Ada. Kau tengok betul-betul dah. Tak ada siapa Kim. Tak ada siapa. Kau tengok betul-betul Kim. Tak ada siapa Kim. Sini Elok dia tengah duduk tu Daus. Aku tak nampak. Aku memang tak nampak. Tak nampak Amir ni. Tu akak tadi. Takkan kau tak nampak? Elok je duduk tu. Apa benda tu?